Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Pertamanya saya ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia yang Allah Taala berikan kepada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dan kita dapat bersua muka, dan terima kasih kepada pihak masjid. Salawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya yang saya hormati adalah Tuan Pengerusi Surau Kampung Melayu, dan yang saya hormati juga seluruh ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya kasihi, yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru dan juga tuan-tuan ustaz. Dan yang saya kasihi muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya memulakan perkongsian ataupun sedikit tazkirah ini ataupun kuliah ini, saya difahamkan hadirnya saya kemari ini bagi menggantikan almarhum Al-Fadil Ustaz Ishaq Mutaram, kalau tak silap sah. Jadi kita sama-samalah mendoakan supaya almarhum Ustaz Ishaq Mutaram ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan begitu jugalah kita mintalah pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meminta Allahumma htim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menutup ataupun menghatamkan kehidupan kita ini bi husnil khatimah, dengan pengakhiran yang baik. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jangan memilih kita untuk kita ni mengakhiri kehidupan kita kehidupan yang tidak baik. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini saya akan sepanjang saya berkuliah, insya-Allah saya akan menggunakan kitab ini, iaitu kitab Mastika Hadis. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan pun segan sebab dia koyak sikit, sebab kitab ni dah dekat 10 tahun rasa. Jadi dan memang masa saya di Perak dahulu, saya sempatlah bekerja dan belajarlah dengan Al-Fadil Ustaz Kazim, kalau tuan-tuan pernah dengar lah nama tu. Saya waktu tu saya ditugaskan untuk mengisi slot kuliah duha di Perak masa tu. Dan alhamdulillah sepanjang di Perak itulah anak murid saya yang paling muda, anak murid yang saya yang paling muda umur dia 48, dan yang paling tua umur 90 masa tu lah. Dan ada anak murid saya dah meninggal lah pun, kuliah duha lah. Jadi cumanya perbezaan dekat kelas itu tak macam dekat kuliah di Masjid Surau lah. Dekat kuliah tu tok guru ada kitab, murid-murid seorang satu ada kitab. Kadang-kadang makcik-makcik tu kalau kita tengok dia bawa beg tu macam beg pergi holiday, tapi memang penuh kitab dalam tu. Bahrul Mazi dalam tu, Ihya Ulumuddin dalam tu, kitab saya Mastika Hadis pun dalam tu. Jadi itulah, jadi nak bagi tahu tuan-tuan, 10 tahun dah saya guna kitab ni. Dan insya-Allah Mastika Hadis ni ialah himpunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau tak silap saya lah pada tahun 1974 ni, jangan kata saya, mak saya baru dah jam 4.
Mak saya lahir tahun 64, tahun 74, ada jam 4 lah, 10 tahun. Waktu tu Perdana Menteri Tuan Abdul Razak, almarhum Tuan Abdul Razak, dia minta dikumpulkanlah alim ulama seluruh Malaysia ini supaya mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bacaan orang awam pada ketika itu. Jadi dikumpulkan kitab tu, jadilah satu kitab namanya Mastika Hadis, himpunan hadis-hadis. Dan waktu tu cetakan pertama tu memang cetakan Jawi lama, kalau bumi tu bawah mim, bom. Saya pernah guna kitab tu masa dekat Perak dulu, sempatlah guna kitab tu yang tulisan Jawi lama tu. Jadi kitab Mastika Hadis ni ialah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kefahaman kepada kita orang awam. Dan dia satu perbincangan yang agak sederhana supaya kita ni dapat menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang baik. Jadi insya-Allah hadis ini yang pertama ini saya akan bacakan matannya, kemudian mafhumnya, dan insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan ibrah ataupun pengajaran daripada hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marras 'ainahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yakrinu baina isbi'aihi sababatil wulsta wa yaqul amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairun hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah thumma yaqul ana awla bi kulli mu'min min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dayna aw daya'an fa ilayya wa alayya. Daripada Jabir radhiyallahu an, katanya pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato, khatabah ni berpidato, khutbah macam itulah. Khatabah ni maksudnya memberi satu ucapan yang kita panggil khutbah tu asalnya pada perkataan khatabah. Apabila berpidato, merah menyala matanya, lantang suaranya dan bersangatan marahnya, sehingga seolah-olah baginda seorang memberi amaran yang menyatakan kepada angkatan tentera, yakni tentang kedatangan musuh, dengan katanya bahawa musuh akan menyerang kamu bila-bila masa saja, sama ada pagi ataupun petang. Serta baginda bersabda, masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Lalu baginda menyatukan kedua jarinya, yakni jari telunjuk dan juga jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah. Serta baginda bersabda lagi, ketahuilah, selain daripada itu, maka sebenar-benar perkataan ialah kitabullah, dan sebaik-baik jalan pimpinan ialah jalan pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, sejahat-jahat perkara ialah perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama. Sedangkan tiap-tiap perkara baharu itu yang diadakan di dalam agama itu adalah bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Kemudian baginda bersabda lagi, aku adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih ia menolong dirinya sendiri. Sesiapa yang meninggalkan harta benda, maka itu adalah untuk waris-warisnya, dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepadaku menjaganya, dan akulah yang menanggungnya. Baik, hadis ini tuan-tuan, dia menceritakan tentang Nabi SAW pada satu ketika mengumpulkan para sahabat. Bila mengumpulkan para sahabat, dan Nabi ini berpidato ataupun memberi ucapan ataupun memberi peringatan kepada para sahabat. Dan pada Nabi jumpa dengan para sahabat tu, Nabi berkata, sesungguhnya, dan Jabir bin Abdullah ni kata dalam hadis ni, sahabat Nabi nama Jabir ni, dia kata waktu Nabi berpidato ni, waktu tu suaranya lantang, merah menyala. Dan
Dan dalam hadis ni Nabi kata, musuh ni boleh datang kepada kamu ni bila-bila masa sahaja, sama ada dia boleh serang waktu pagi, dia boleh serang waktu petang. Dan kemudian Nabi kata apa? Di antara kiamat dengan hari aku dilantik menjadi rasul, Nabi kata, waktu aku dilantik menjadi rasul, Nabi angkat jari telunjuk. Kemudian dan waktu hari kiamat, Nabi kata macam ni. Maksudnya dekat sangatlah. Bila Nabi diangkat jadi rasul dengan kiamat, waktu tu sebenarnya waktu tu dah dekat sangat. Di antara jari tengah dengan jari telunjuk ni Nabi angkat dua macam ni, kemudian Nabi rapatkan lagi, maksudnya dekat dah tu. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik pada saya sebut tadi, Nabi bila dia ada satu ucapan, Nabi bila ada satu makluman, ataupun dia ada satu khabaran, ataupun satu peringatan dia nak bagi tahu sahabat-sahabat, dia akan bagi khutbah on the spot. Kalau waktu tu dekat masjid lah. Kalau tengah duduk lah. Ini sebelum kedatangan Islam. Ini saya bagi tahu sedikit dari sudut sirahnya lah. Dari sudut sirahnya, berhujah ataupun berpidato ni memang style orang Arab. Arab ni memang terkenal dengan pidato dia. Dia memang terkenal bagi syarahan. Sebab tu kalau kita tengok, saya tak tahulah Arab sekarang tu, wallahu alam. Cumanya mungkin ada, kalau kita tengok, okeylah dekat Mekah ke dekat Mesir ke, kita boleh tengok style Arab ni. Kalau contoh, dia dapat satu berita. Bila dia dapat satu berita, dia akan panggil lah, dia akan panggil kawan-kawan dia. Nanti dia akan cakap dengan suara yang lantang, dia akan cakap dengan suara yang keras supaya kawan dia boleh dengar. Kadang-kadang yang bukan kawan dia pun boleh dengar. Ini Arab punya style. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dari sudut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang Arab dekat Mekah tu dia ada suku-suku dia. Dan setiap suku dia ni ada ketua kabilah dia. Dan setiap ketua kabilah ni, antara syarat nak jadi ketua kabilah ni, yang pertama sekali kena pandai bercakap. Tu yang pertama sekali, dia kena pandai bercakap. Sebab apa? Sebab dia akan wakil suku dia ni. Sebab tu kalau kita tengok dekat Mekah, kalau kita lihat sendirian, Nabi SAW ni daripada Bani Hashim. Selain daripada Bani Hashim, Umar Al-Khattab daripada Bani Adi, Khalid Al-Walid daripada Bani Mahzum. Kalau ada bani-bani yang lain lah, ada kalau dekat Mekah tu ada Aus, ada Hazraj. Ada banyak suku-suku ni. Jadi suku-suku ni, dia syarat dia nak jadi kepala suku ni, yang pertama sekali kena pandai bercakap. Bila dah pandai bercakap, yang kedua ni kena pandai pula bergusti. Zaman Rasulullah ni, siapa nak jadi ketua kabilah ni kena pandai bergusti. Yang ketiga, kena pandai jaga kabilah dia. Sebab tu tuan-tuan, sampai ke hari ni semangat asabiah orang Arab tu masih ada. Walaupun dah memeluk agama Islam, tapi semangat asabiah tu ada. Dia tak boleh kalau suku dia ni ataupun kaum keluarga dia ni kena usik, dia tak boleh. Sebab tu kawan saya, dia belajar Jordan. Dia kata kalau bergaduh dekat Arab ni, dia kalau bergaduh dekat Arab ni, kawan saya ni Jordan lah. Dia kata Arab ni kalau bergaduh tak macam orang kita. Orang kita bergaduh kita pun leraikan lah. Ni anak siapa, anak ni anak siapa, okey lah, balik dah, macam tu. Dia cerita tu tak berpanjangan sangat lah. Tapi kalau Arab ni kat bergaduh, kalau kawan saya cerita, kadang-kadang polis sampai pun, polis biar dulu, bergaduh lah habis-habis. Kalau kata nak keluar pistol pun keluar lah, tak apa. Nanti yang polis akan selesaikan bila Tok Syekh dia datang, ketua kabilah dia datang. Tuan-tuan bayangkan, negara ada satu suku kabilah Arab dekat Jordan ni, saya tak ingat nama dia, suku kabilah dia apa, tapi separuh Jordan tu suku sakat dia. Separuh Jordan tu. Sebab tu walaupun mereka Arab ni, walaupun dia dah memeluk agama Islam, tetapi dia bukanlah asabiah yang melampau, tapi semangat asabiah tu dia ada lagi. Macam kita lah contoh kan. Contohlah dulu, kalau dulu kan, dia kalau bugis-bugis je kan, contoh. Kalau Jawa-Jawa je dia macam tu. Dia tak boleh nak ngam. Dululah, tapi sekarang alhamdulillah. Macam saya pun bapak bugis, mak Jawa, okey, tak ada masalah pun kan. Dia nak faham suasana Arab tu macam tu. Dan itu, dan kalau kita lihat
ataupun sikap orang Arab ni memang Allah Subhanahu Wa Taala dah gazetkan dah pun dalam Quran. Antaranya betul surah Al-Quraisy yang Allah sebut liila fi Quraisy, dah menjadi kebiasaan orang Quraisy ni, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka ni akan suka berdagang musim panas dengan musim sejuk. Sebab tu Arab ni dia kalau berniaga kan, daripada benda tu kita tak boleh beli, kita boleh beli. Ni terutamanya kita lah ni kan, orang rumah kita yang pergi umrah, yang pergi haji, hajah-hajah ni lah. Haji-haji pun sama juga sebenarnya kan. Benda tu, contoh tasbih yang dijual tu ada je kat rumah kita, bukan tak ada pun. Cuma mungkin lain sikit lah colour dia. Tapi Arab tu punya cara cakap kan, yang ada Arab tu boleh cakap Melayu dah pun. Bukan dia pernah pergi Malaysia pun, tapi dia belajar cakap Melayu. Yang ada viral tu kan, murah kan, RM20 boleh, RM50 boleh. Dia belajar bahasa kita. Dan dia Arab ni Allah Subhanahu Taala bagi yang pertama hafalan dia kuat. Hafalan dia kuat. Yang pertama Arab ni mulut dia memang kalau dia bagi dia berhujah memang sedap kita dengar. Sebab itu bila balik pada hadis ni balik tuan-tuan, bila Nabi kata Nabi berpidato, ataupun bila Nabi kata Nabi nak bagi tahu sahabat-sahabat, Nabi gunakan kaedah berpidato supaya apa? Sahabat-sahabat tengok Nabi. Dan memang menjadi tradisi orang Arab, kalau dia ni bercakap, tak kira lah siapa pun dia, walaupun dia bukan ustaz sekalipun, tapi kalau dia bercakap, orang akan tumpu kat dia. Itu Arab punya style. Macam kita, kalau kita bercakap ada lagi orang tak fokus kan. Kadang-kadang kalau kita ni ada ustaz kuliah kat depan pun, belakang pun ada yang tidur-tidur kan, ada yang toleh kiri kanan kan, contohlah, saya bagi contoh. Tapi kalau Arab ni yang cakap, semua orang tumpu kat dia. Tu kelebihan Allah Ta'ala bagi dekat orang Arab ni lah tuan-tuan. Dan Nabi kata dalam hadis ni apa? Nabi kata dalam hadis ini ialah pada mana aku dilantik jadi Rasul, Nabi kata. Bila aku dah dilantik jadi Rasul, dan kiamat ni Nabi kata sangat-sangat dekat. Nabi tunjuk jari telunjuk, kemudian Nabi tunjuk jari tengah. Dah rapat dah ni, dua ni dah rapat dah ni, kemudian Nabi rapatkan lagi, maksudnya dekat betul lah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis yang satu hadis yang Nabi sebut, di antara umat aku ni Nabi kata baina sittina was sab'in, di antara 60 ke 70. Yang lepas 60 tu, yang lepas 70 tu rahmatlah Tuhan bagi, berkatlah Tuhan bagi, Allah bagi umur panjang. Sebab apa Nabi kata begitu? Sebab balik apa yang Nabi cakap ni, apa yang Nabi cakap ni ialah bila aku dilantik jadi Rasul, dengan kiamat tu memang dah dekat sangat. Nabi nak bagi satu poin yang mana umat aku ni dia tak macam umat Nabi yang terdahulu, yang Allah bagi nikmatnya umur panjang. Umat Nabi Nuh umur panjang, umat Nabi kaum Ad, umat Nabi Hud tu umur panjang. Umat Nabi Musa pun boleh kata, Bani Israel tu pun ada yang umur panjang. Tapi kat mana tempat kaum Ad? Kat mana tempat kaum Samud? Kat mana tempat kaum Lut? Dekat mana tempat kaum Nabi Nuh? Semua dekat dalam Al-Quran ni, dekat dalam Quran ni semuanya Allah bagi tahu usia mereka yang panjang ni tak memberi manfaat sedikit pun pada mereka. Tu hint yang pertama Nabi SAW nak bagi tahu, yang mana umur kita ni, umat Nabi Muhammad ni umur tak panjang. Tu tak boleh nak challenge umur umat Nabi yang terdahulu. Yang keduanya, kehidupan kita ni amatlah singkat. Apabila umur kita bertambah, usia kita dekat dunia pun makin singkat. Sebab tu tuan-tuan, dalam agama kita ni lumrah, fitrah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada bayi, kemudian jadi kanak-kanak dewasa jadilah belia jadi dewasa masuk fasa berumur jadi warga emas. Tu fitrah yang Tuhan tentukan. Tapi tak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan yang tua mesti mati dulu, tak ada satu ayat pun dalam Quran ni yang Allah kata orang yang tua mati dulu, orang yang berpenyakit mati dulu, tak ada. Itu semua kita lalui sebagai fitrah kita, sebagai kehidupan kita dekat manusia. Sebab apa? Sebab kalau kita bayi, Nabi pun dilahirkan bayi juga Nabi.
kita kanak-kanak, kita dewasa, kita belia, kita berumur, itu semua fasa yang telah dilalui oleh Nabi SAW, yang nak menunjukkan Nabi SAW itu ialah manusia seperti kita. Kita sakit, Nabi pun sakit. Itu bukti yang Nabi itu manusia. Dan nak bagi tahu, bila Nabi wafat je, tinggalkan kita je, sedangkan Nabi itu pun Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawanya, tinggalkan dunia ni, apatah lagi kita. Sebab tu dalam Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hadid, tak silap saya, Allah kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah kepada kamu bahawa dunia ini, tempat kamu ni, la'ibu wa zinah, tempat kamu bermain-main, ataupun tempat kamu ni perhiasan bagi kamu. Yang kamu ada anak tu, anak kamu ni perhiasan sebenarnya bagi kamu. Yang kamu ada isteri-isteri ni, isteri-isteri kamu ni perhiasan bagi kamu. Yang kamu ada suami ni, perhiasan bagi kamu. Perhiasan yang orang kata apa, yang menyeronokkan kita. Wa tafakhurum bainakum wa takathurum minal amwali wal aulad. Yang mana kehidupan kamu ni, kamu bangga dengan harta yang kamu ada, dan kamu bangga dengan anak pinak yang kamu ada. Dan memang pada hari ni pun berlaku. Kadang-kadang contohlah, kalau kita tengok pada hari ni, contoh, kita pakai Myvi je, contohlah saya bagi. Kita pakai Myvi je. Kawan sebelah kita ni pakai kereta, apa kereta paling mahal saya pun tak tahu, sebab kereta saya murah aja. Kan? Contohlah dia pakailah yang branded sikit lah. Kita Myvi je. Kan? Saya tanya kawan kita tu, Ji, bawa kereta, alah kereta bank kan. Tapi dalam hati tu boleh up sikit lah. Bukanlah kata sombong, tidak, boleh ni sikit lah kan. Maksudnya begitu. Kadang-kadang kita tanya orang, anak berapa? Anak 2 orang je. Haji anak berapa? Saya anak 5 lelaki. Ni abang sebelah kau anak berapa? Saya belum ada rezeki lagi. Itulah, memang apa yang kita selalu bualkan hari-hari, memang Quran telah gazetkan. Quran kata apa? Wa tafakhurum bainakum wa takathurum minal amwali wal aulad. Kamu akan cerita yang kamu ni ada harta, kamu ada anak pinak, kan? Kamathalin ghaithin a'jabal kuffaru nabahatuhu thumma yuhijul fatarah thumma yakunu hutama. Seperti mana seorang petani, Allah kata, seperti mana seorang petani, dia suka dengan turun hujan. Bila turunnya hujan tu, akan subur tanaman. Bila subur tanamannya tu, kita akan tengok tanaman tu akan subur, tanaman tu akan segar, tanaman tu akan sehat, tanaman tu akan membuahkan hasil. Bila kita tuai je hasil tu, kita akan tengok daun-daun ni akan kekuningan. Contohnya sayur lah, kalau kita boleh tengok daun-daun akan kekuningan, kemudian jadi kering, thumma yakunu hutama, kemudian dia akan jadi benda yang mati. Dan Al-Quran kata apa? Sabiqu ila maghfiratan min rabbikum. Kejarlah, Allah kata, berlumbalah. Sabiqu ila maghfiratan min rabbikum. Kejarlah, berlumbalah ke arah apa? Ke arah pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatuha ka'ardis samai wal ard. Yang mana syurga yang disediakan itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu wa 'amilus shalih. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Yang disediakan bagi siapa yang taat pada Allah dan juga pada Rasul. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan sesungguhnya Allah boleh bagi kurniaan Allah ni kepada siapa sahaja yang Allah nak. Wallahu dzul fadlin azim. Dan kurniaan Allah tu sangat besar. Tuan-tuan, balik pada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada kita ni, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut tu sebiji apa yang kita lalui sekarang. Kadang-kadang kalau kita jumpa kawan kita, nampak dia pakai kereta bagus sikit, kadang-kadang kita pergi rumah dia dah renovate sikit, oh besar rumah kau ni. Uish, itu hari tak ada aircon kat sini, pakai aircon pula. Ini aircon shopping mall kau pakai ni. Kau tak pakai aircon biasa, shopping mall pakai. Contohlah kan. Tahun lepas aku baru tengok kau pakai kancil ni, itu pun pakai starter, pakai apa? Pakai bateri kong. Oh, hari ni dah pakai kereta
cantik sikit Anak berapa dah? Aku tahun lepas baru tengok engkau ni. Anak engkau ni baru 3 dah, masuk 4 ni. Dah besar, dah 5 bulan, 6 bulan dah pandai jalan sikit-sikit. Itulah perbualan kita tiap-tiap hari kalau jumpa sesama kita. Dan itulah Quran dah gazetkan pun. Tidaklah menjadi satu kesalahan, itu fitrah manusia. Itu memang fitrah manusia. Dalam surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca tu, antaranya Allah kata apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik. Harta kamu, anak pinak kamu ni semua perhiasan bagi kamu. Yang berbaki itu wal baqiyatus salihatu. Yang berbaki itu ialah amalan soleh kamu. Sebab itu tuan-tuan, berbalik apa yang saya sebut tadi, kalaulah dalam hidup kita ni kita sekadar tanya harta kawan kita dan kita compare harta kita dengan kawan kita, tak jadi satu masalah pun. Itu lumrah manusia. Kita pun kalau tengok kawan kita ada kereta yang lebih best lagi daripada kita pun ada keinginan juga. Tak salah pun, benda tu memang fitrah manusia. Cuma nak bagi tahu, harta kita dia akan jadi satu yang bermanfaat kalau kita sabiqu ila maghfiratan min rabbikum, kalau kita kejar keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak salah pun kalau kita ni ada anak 2, tengok kawan kita ada anak 5, kita pun kalau boleh nak berusaha macam dia juga, ada anak lebih 5 daripada dia, kalau boleh lebih daripada dia. Kadang-kadang sampai kan ada orang yang belum ada anak 7-8 tahun kahwin, terpaksa buat apa tu, benda lah apa, IVF tu semata-mata nak anak. Tak salah pun benda tu, lumrah manusia. Lumrah manusia kalau dia dah berkemampuan, dia nak ada satu aset yang dia ada. Dan lumrah manusia kalau lelaki tu suka perempuan, perempuan suka lelaki. Yang problem kalau lelaki suka lelaki, itu problem. Lumrah manusia bila perempuan dah suka lelaki, lelaki suka perempuan, diijab kabulkan, dia memang lumrah, memang nak ada anak. Dan kalau dia manusia berjumpa di kalangan manusia pun, itulah soalan dia tanya. Tak jadi masalah kalau kita nak ada anak berapa. Tak jadi masalah kalau kita berusaha nak berikhtiar ada anak, tak ada masalah. Cumanya pastikan yang kita ada anak tu kita sabiqu ila maghfiratan min rabbikum. Tetap kita mengejar keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, balik pada hadis yang Nabi sebut ni, yang Nabi kata kiamat ni sangat dekat dah. Dekat tu macam mana? Dekat tu yang seperti Nabi sebut, kiamat tu boleh datang seperti mana musuh datang kepada kamu, boleh serang kamu pada bila-bila masa, pada waktu pagi dan waktu petang. Contoh kalau kita dalam situasi perang lah, dalam mod perang contohnya, kita bukan tahu musuh kita nak terserang pukul berapa. Contoh kita nak perang dengan satu negara ni kan, negara tu takkan bagi tahu kita nak serang pukul berapa. Macam Jepun serang Pearl Harbor kan, bukan dia bagi tahu signal pun nak serang, tak tahu serah habis Pearl Harbor. Nak bagi tahu kiamat lebih dahsyat daripada tu, dia boleh datang anytime. Tuan-tuan, kita minta lah dengan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita ni panjang umur, dipanjangkan usia. Tetapi kita minta juga pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni tak berjumpa dengan kiamat. Sebab yang kiamat yang tinggal ni memang orang yang lalai, memang orang yang diazab, memang orang yang dah tak tahu agama tu apa, dah tak tahu Tuhan tu siapa. Mintalah doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni dipanjangkan usia, dan bahkan haram hukumnya kalau kita minta pada Allah ni dipendekkan usia, kan? Haram bagi kita ni supaya Allah Subhanahu, kita minta ya Allah cabutlah nyawaku, haram hukum dia. Kan ada lagu Firambi yang narik beca tu apa? Ada lagu dia tu apa? Saya tu bukan pandai menyanyi sangat, tapi ada satu lirik dia tu kan, kau ambillah nyawa aku atau benda gitulah. Ikutkan tak boleh. Sebab apa? Umur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi, kan? Apa lagi? Dan haram bagi kita minta musibah pada ya Allah, kau boleh kau timpakan musibah pada aku, tak boleh kita. Tapi kalau musibah tu dah datang, Islam ajar macam mana cara nak menangani. Sebab tu tuan-tuan, daripada hadis ni Nabi sebut yang mana bila Nabi diangkat jadi Rasul dengan kedatangan kiamat tu cukup dekat. Sebab tu ada setengah kumpulan ataupun setengah
bukan kumpulan lah, setengah individu ataupun setengah orang, saya taklah kata benda tu salah. Tapi dia sibuk buat apa? Dia sibuk buat perkiraan. Okey, ini tahu terjadi 11 September tu, ada kapal terbang serang Amerika. Nanti Dajjal keluar hari ni, Ya'juj Ma'juj keluar macam ni. Dia macam orang panggil teori konspirasi, orang panggil. Saya bukanlah tak percaya, bukanlah tak percaya teori konspirasi ni, tidak, bukan. Kalau sekadar ilmu pengetahuan tu tak jadi masalah lah, kan? Sampaikan, kalau bau-bau ini ingat apa ni, vaksin tu sebenarnya ejen Dajjal. Kalau masuk kat dalam kita, Dajjal boleh trace kita kat mana. Sampai tahap macam tu. Pernah dengar tak? Viral tu, WhatsApp tu. Siapa yang ambil dos 1 mungkin Dajjalnya tak kuat, dos 2 tu kuat, dos 3 agak Dajjal dah keluar betul depan muka dia agaknya, kan? Dia, benda tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi nak bagi tu tuan-tuan carilah dalam Quran, daripada surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Maidah sampailah surah An-Nas. Bukalah mana-mana kitab hadis sekalipun, hadis Bukhari ke, hadis Muslim ke, Sunan Tirmizi ke, Sunan Ibnu Hibban ke, Musnad Imam Ahmad ke, carilah. Tak ada satu ayat Quran pun dan tak ada satu hadis Nabi pun yang mana kita ni yang Allah ajarkan kita doa ataupun Nabi ajarkan kita doa supaya Dajjal tu lambat keluar, tak ada. Tapi Nabi ajar kalau berhadapan dengan Dajjal macam mana kita nak menanganinya. Nabi ajar kalau Dajjal keluar macam mana kita nak berhadapan dengan dia. Itulah antara yang tuan-tuan baca surah Al-Kahfi tu, antaranya lah salah satunya. Tapi tak ada doa ya Allah, tak ada doa khusus ya Allah lambatkanlah munculnya Dajjal, tak ada. Tuan-tuan ambil vaksin ke, tak ambil vaksin ke, Dajjal tetap keluar, Ya'juj Ma'juj tetap keluar, kiamat pasti tiba. Sebab apa? Sebab kita sebagai orang beriman yang kita ada Rasul. Bila Nabi kata bila aku lahir je, bila aku diangkat jadi Rasul je, dengan kiamat ni Nabi terang-terang tunjuk macam ni. Tak cukup dengan tu, Nabi rapatkan lagi keduanya. Maksudnya dah dekat betul kita. Sebab itulah Allah kata sabiqu ila maghfiratan min rabbikum. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita buat salah dengan orang, contohlah, yang kita buat salah ni teruk sangat. Mungkin kita sampai fitnah dia, mungkin sampai kita ni buat dia sakit hati, sampaikan dia dah ada anak 10 pun dia ingat lagi apa yang kita buat. Sampai satu ketika kita ni, Tuhan buka pintu hati kita untuk kita berubah, dan kita berubah pun dengan taubat nasuha kita pun jumpalah kawan tadi yang kita buat dia, yang kita aniaya dia tadi, kita jumpa, kita cakap, Ji, saya minta maaf Ji, dulu masa muda-muda saya banyak buat salah ngaji. Saya terang saya cakap, saya takkan maafkan awak. Kita jumpa dekat padang mahsyar. Tahap manusia pun tak ampunkan kita, tak maafkan kita, kita berat dah rasa. Berat dah. Tapi kalau Tuhan tak ampun kita, kat mana lagi pengharapan kita ada? Kalau orang tak maafkan kita, contohlah, orang tak maafkan kita, tapi kita dah taubat dengan taubatan nasuha, contoh, kan? Dia kata dia nak jumpa kita kat padang mahsyar. Sekurang-kurangnya masih lagi boleh settle dekat padang mahsyar, walaupun kita tak naklah benda tu. Sekurang-kurangnya masih boleh lagi. Tapi kalau kita tak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, kat mana lagi kita nak pergi? Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ni dengan harta rezeki yang baik, tapi kita tak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita ni anak pinak yang ramai. Yang anak pinak yang ramai tu, anak kita bukan calang-calang, masing-masing berkejaya, masing-masing berjawatan, masing-masing jadi orang hebat, tapi kita tak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita dekat dunia, pengaruh kita kuat, sebut je nama kita orang kenal. Kadang-kadang orang tak payah sebut nama kita pun, dia nampak songkok kita, nampak topi kita, dah tahu, oh ni, dia ni. Kalau kita berjalan daripada belakang, ni dah tahu dah siapa ni. Pengaruh kita kuat. Tapi kalau kita ada kenalan yang kuat, pengaruh yang kita yang kuat, tapi kita tak dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ke mana lagi kita nak tuju? Betul, ibu dan ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang mana dalam surah Al-A'la Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan, antara
antara bila manusia ni, bila dah sampai hari kiamat ni apa? Nabi Allah kata apa? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kan? Qad aflaha man tazakka. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Allah nak bagi gambaran dekat akhirat ni nanti, yang kita akan pergi, kita akan tuju ni nanti, Allah bagi gambaran sikit je. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kamu akan tengok, kemudian kamu akan tengok penduduk neraka ni, la yamutu wala yahya. Dia orang ni dalam neraka ni, nak kata dalam tu macam hidup, macam tak hidup, nak kata mati, macam tak mati, nak kata seksanya tu. Nak kata seksa dahsyatnya neraka ni, Allah kata la yamutu fiha wala yahya. Kamu orang dalam neraka ni Allah gambarkan dia tak hidup dan dia juga tak mati. Dekat dalam dunia kalau orang kena hukuman, kita tahu dia hidup, masih menjalani hukuman, tahu dia hidup. Bila dia mati besok, bila dia tak ada besok, kita tahu oh si fulan ni telah kembali ke rahmatullah, telah pun dikebumikan. Jelas dekat dunia yang hidup-hidup, yang mati-mati. Tapi dekat neraka ni tuan-tuan, Allah bagi gambaran kat kita itulah. Nak kata hidup macam tak hidup, nak kata mati pun bukan mati. Kita nak gambarkan apa? Sebab tu Allah kata lagi dalam surah Al-A'la apa dia? Wal akhiratu khairum wa abqa. Wal akhiratu khairum wa abqa, dan akhirat itu sebenarnya lebih baik bagi kamu, dan wa abqa, dan kekal. Sebab tu kalau ditanyakan siapakah manusia yang paling tenang di atas muka bumi ini, ialah manusia yang paling tenang di atas muka bumi ini ialah orang yang mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan percaya bahawa Nabi SAW itu pesuruh Allah. Sebab apa? Sebab prinsip orang Islam, prinsip orang beriman, kalau aku dapat dekat dunia, alhamdulillah. Tapi kalau aku tak dapat, aku masih ada akhirat. Sebab apa? Wal akhiratu khairun, dan disebabkan akhirat tu lebih baik, wa abqa, dan kekal. Tuan-tuan, dalam hidup kita dekat dunia ni tuan-tuan, ada pasang surut. Kadang-kadang kita dekat atas, kadang-kadang kita dekat bawah. Kadang-kadang kita mendata, nak kata happy pun tidak, nak kata sedih pun tidak. Itulah kita perjalanan kita dekat hidup dekat dunia. Kadang-kadang ada orang act sikit dekat kita, kita selalu cakap, ingat kita bukan sentiasa dekat atas. Kita selalu ulang perkataan tu. Itulah roda kehidupan manusia. Tapi nak kata kalau dekat akhirat ni, Allah kan, kalau nak kata dekat akhirat ni, kalau siapa yang beruntung tu beruntung sungguh. Tapi kalau kata yang bernasib malang tu, wa iyadu billah, na'udzubillahi min zalik. Ibu dan ayah, kita belum lagi menuju akhirat. Perjalanan ke akhirat tu masih jauh, tetapi hidup kita dekat dunia sudah singkat. Kita belum lagi menuju akhirat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan satu senario atau menciptakan satu fasa perjalanan, yang mana fasa perjalanan tu seperti akhirat, iaitu dipanggil kiamat kecil. Iaitu apa dia? Bila kita tinggalkan dunia ni. Orang yang tinggalkan dunia ni dan orang yang menuju ke alam akhirat, persamaannya ialah, yang pertama, telah tertutup pintu amal dan telah tertutup pintu taubat. Tuan-tuan, seperti mana saya sebut tadi, kita minta dengan Allah supaya umur kita panjang, mintalah. Tapi kita minta juga kita jangan jumpa kiamat. Sama ada kita bertemu dengan kiamat ataupun tidak, tuan-tuan, perjalanan yang satu ini kita akan tinggalkan dunia ni, kita pasti jumpa. Azan InsyaAllah kita sambung selepas azan. Oh, satu. Oh, ni yang bunyi bukan Oh, ya, okey, baik. Tengok Muhammad dah standby dah. Baik. Ya, tuan-tuan. Okey ni. Okey ni tak? Oh, tak. Boleh lagi ya? Okey, baik. Perjalanan yang satu ini mesti kita tempuh. Sama ada kita bertemu dengan kiamat ataupun tidak. Sebab tu orang yang beriman, tuan-tuan, yang beriman dengan agama Islam ni,
seperti mana saya sebut tadi, dia berusaha ke arah dunia. Dia berusaha ke arah dunia, tetapi falsafah hidup dia, dunia kalau aku dapat alhamdulillah, tak dapat aku masih ada akhirat. Dan itulah prinsip para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan tengok sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam bukan orang kaya, bukannya orang yang berpengaruh. Bilal bin Rabah tu bila kena sebat dengan tuan dia nama Umayyah bin Ka'ab tu, dia sebut ahadun ahad. Badan dia sakit kena sebat, tapi hati dia tenang, jiwa dia tenang. Kita tak tergambar kita dengan kata-kata. Dah azan Oh, ni bunyi azan Okey, kita sambung lepas azan insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung lagi sebelum kita solat isyak. InsyaAllah lagi 5 minit dah. 5 minit. Tuan pengurusi kita pun kata lagi 5 minit. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat yang mula-mula masuk Islam, yang masuk Islam, yang antara yang paling yang ada harta tu pun Abu Bakar As-Siddiq dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni masuk Islam pun sebab Abu Bakar As-Siddiq aja. Itu je lah yang ada duit, yang berduit lah. Yang lain semua ni hamba, orang susah, fakir miskin. Siapa nama? Ibnu Mas'ud, orang miskin. Keluarga Yasir, Ammar bin Yasir tu, orang miskin. Bilal bin Rabah, hamba. Tapi walaupun dari segi dunianya, mata kasarnya, kita nampak orang miskin, hamba, yang mana nak cari makan pun susah, tapi dia mempunyai jiwa yang sangat tenang. Tuan-tuan, saya selalu sebut kat mana-mana saya kuliah lah, kadang-kadang ada orang kan, kadang-kadang ada orang dia punya rumah tu, kita tengok dengan lantai dia bocor, contoh zinc pun bocor, kadang-kadang dia tempat dia tidur sebelah tu lah hujan tu menitik. Nak kata susahnya lah. Nak banding kita dengan rumah kita dengan rumah dia, jauh lebih teruk rumah dia, tapi tidur dia lebih nyenyak daripada kita. Kadang-kadang kita tengok ada hamba Allah ni jalan kaki, kita ni kurang-kurang ada lah. Kalau walaupun kata kereta buruk tu kurang-kurang ada lah, kan? Nak kata kalau kereta sambung bayar pun kurang-kurang ada lah tempat berteduh, ada aircon juga kalau time hujan. Tapi kadang-kadang kita tengok orang yang berjalan kaki tu, kita rasalah hidup dia lebih tenang daripada kita, seolah-olah hidup tak ada masalah dia. Saya bukanlah kata kita ni jatuh bankrupt, tidak, kan? Tapi nak kata itulah kehidupan dunia, yang mana dekat dalam dunia ni yang kita nampak senang, yang kita nampak tenang, yang kita nampak baik, kadang-kadang di sebalik tu kadang-kadang kita tak tahu. Tapi pada hakikatnya kadang-kadang kalau kita tengok ada orang tu yang pada mata kasar kita nampak dia susah, yang kita nampak dia tu kadang-kadang siannya dia ni, tapi dialah setenang-tenangnya manusia yang kita pernah tengok. Kadang-kadang ada orang ada duit 20,000, 30,000, tak tenang hidup dia. Tapi ada orang dia ada RM2 je dalam poket dia. RM1 dia pergi minum kat kedai kopi, bayar RM1 lagi dia simpan, besok lagi nak minum kopi pakai duit tu. Kalau kita tanya dia susah ke hidup cik, tak susah. Pakcik rasa pakcik paling tenang sekali. Pakcik rasa pakcik paling happy sekali dalam hidup ni. Sebab tu ada kata pujangga, tuan-tuan. Satu kata pujangga ni sebut, tilam yang enak tak mampu membeli mimpi yang indah. Sebab apa? Jiwa yang tenang inilah jiwa yang ingatkan akhirat. Sebab tu dalam surah Al-A'la yang tuan-tuan baca tu, Sabbihisma rabbikal a'la tu, Allah Subhanahu Wa Taala tekankan kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Kalau dekat akhirat ni kamu bahagia sungguh. Kalau kamu bernasib untung sungguh. Tapi sebaliknya, kalaulah akhirat ni sebaliknya,
Bukannya bernasib baik, maksudnya kalau kata malang sungguh gitu. Wa abqa, dan kekal, Allah kata. Tuan-tuan, seperti mana saya sebut tadi, semua kita akan menuju satu tempat yang namanya akhirat. Semua kita tanpa terkecuali. Nabi dah sebut siap-siap. Soalannya sekarang, yang Nabi kata, yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita, suruh apa? Suruh berlumba-lumba ke arah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, bila kita bangun je daripada tidur, tuan-tuan, kita bangun je, terjaga daripada tidur, kita nak mulakan kehidupan kita pada pagi hari, pertama sekali kita kena tanya, dalam aku hidup 50 tahun, 60 tahun aku hidup, 70 tahun aku hidup, ada orang sampai 100 tahun hidup, sepanjang aku hidup ni, adakah aku dah dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kita kena tanya. Dan kita kena selalu tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita bertanya tu Allah Taala direct jawab, tidak. Muhasabah orang panggil. Dulu ada ilmu hisab, ilmu matematik. Hisab ni maksudnya kira-kira. Muhasabah orang yang berkira-kira. Maksudnya macam tu. Muhasabah ni maksudnya kita kira-kira. Aku sepanjang aku hidup dalam 70 tahun ni, amalan mana yang Allah telah terima dan mana dosa yang Allah telah ampunkan. Itulah kita kena tanya hari-hari. Tuan-tuan, saya boleh bercakap depan tuan-tuan ni. Saya boleh bercakap dengan tuan-tuan ni, ada mikrofon, ada meja ni. Saya boleh cakap dengan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib saya. Kalau Allah Ta'ala buka aib saya, jangan kata bercakap, nak tengok muka tuan-tuan pun saya tak berani. Sebab apa? Kita ada dosa kita. Kita ada aib kita. Dan oleh disebabkan kita ada dosa inilah, dan disebab kita ada aib inilah, dan disebab kita ada silap dan salah inilah, kita kena tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, bermuhasabah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sepanjang aku hidup ni, dosa mana yang telah Engkau ampunkan? Dan banyak-banyak amalan yang aku buat ni, yang aku sembahyang, yang aku puasa, yang aku sedekah, yang aku zakat, yang macam-macam kebaikan lah yang aku buat ni. Yang mana satu, ikhlas lillahi ta'ala. Sebab apa? Allah nak terima amalan kita ni, yang pertama, kita beramal dengan syariat Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah terima amalan kita, kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan, akhirnya nanti, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Summa yumitukum, Allah akan matikan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan bangkitkan kita. Summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah nanti kita akan dikembalikan. Cukup sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah kita akan bertemu di lain hari dan di lain kesempatan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Aku la hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin.